Salah satu daripadanya muzik berleluasa, dan akan ada orang yang akan menghalalkan benda ini, insya-Allah. Bila ulama kata akan ada orang menghalalkannya, berarti hukumnya apa, tuan-tuan? Benda haram tiba-tiba jadi halal. Tuan, kita nak dengar lagu, nak dengar muzik, itu terserah kita, kan? Tetapi kita tahu benda itu hukumnya bagaimana. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan ada muncul di tengah-tengah umat aku satu umat yang akan menghalalkan perzinahan. Dan yang kedua, mereka akan menghalalkan sutera. Sutera ni haram untuk orang lelaki, tiba-tiba jadi halal, semua boleh. Yang keempat, mereka akan menghalalkan arak, masya-Allah. Dan juga seterusnya, tuan-tuan, wal ma'azif, dan juga muzik-muzik yang sememangnya insya-Allah taala adalah juga ulama buat kajian tentang muzik mana, alat muzik mana yang halal, ada alat muzik mana yang haram. Sebab zaman Nabi pun ada orang main kompang. Yang kompang itu tidaklah haram, tetapi yang muzik bertali yang melibatkan gitar dan sebagainya, kadang-kadang benda tu memang ulama dulu memang sepakat kata muzik yang ada tali maka itu adalah merupakan satu benda yang diharamkan. Tetapi walaupun demikian, menjauhkan benda itu adalah lebih baik juga, walaupun benda itu halal dan sebagainya. Tetapi tarakna ba'dal halal makhafata an naqau fil haram, kami tinggalkan sebagian daripada benda halal kerana kami bimbang terjerumus dalam perkara haram, insya-Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebahagian daripada tanda kiamat yang kita nak bincangkan itu kembalinya negara Arab menjadi indah dan subur, dan akan muncul sungai-sungai yang banyak di negara Arab. Jadi kalau nak cerita bab sungai di Malaysia ni, akan tanda-tanda kiamat munculnya banyak sungai di negeri Pahang. Kita orang Pahang tak heran. Tapi kalau orang Mekah, orang Madinah dapat sungai, agak-agaknya macam mana, tuan-tuan? Masya-Allah. Sekali banyak sungai-sungai buatan. Mereka buat air terjun buatan, buat sungai buatan, dan kembali menghijau. Dan sememangnya kita tengok, kalau secara logik, padang pasir macam mana boleh berubah jadi taman. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, pergi Riyadh, sekarang ni banyak dah taman-taman buatan yang dibuat, menyebabkan masya-Allah pemandangan jadi cantik. Bagus juga, tuan-tuan, bukan kata tak bagus. Tapi salah satu daripada tanda benda yang dulunya mustahil sekarang ni sudah pun menjadi orang kata menjadi nyata benda tu, masya-Allah. Kemudian tuan-tuan rahmatullah, yang seterusnya akan naiknya nilai orang yang buat kerosakan di atas muka bumi ini. Masyarakat menghargai orang yang buat kerosakan, orang yang buat banyak benda-benda pelik-pelik, itu orang tu akan diangkat, masya-Allah. Akan datang satu zaman kepada umatku, kata Nabi, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Kemudian diberitahu yusaddaqu fihal kazib, tahun di mana orang yang berbohong dibenarkan, orang percaya pada pembohongan dia. Dan pada zaman itu orang yang jujur amanah dikhianati, orang yang jujur dikhianati, orang yang pembohong akan diangkat. Dan di tahun-tahun pembohongan itu, ruwaibidah, orang yang tak ada akal, orang bodoh yang tak ada ilmu, tetapi dia diangkat sebagai juru bicara dan percakapan dia diakui oleh masyarakat. Masya-Allah. Di akhir zaman banyak orang yang tak ada maklumat, tak ada ilmu, tak mengaji kitab, tak belajar tafsir, tak belajar hadis, tiba-tiba diangkat menjadi ikon dan dipuji-puji oleh masyarakat sebagai orang hebat, dan manusia jadikan percakapan ini sebagai fatwa yang diamalkan dalam masyarakat. Ini tanda dunia dan kiamat, tuan-tuan. Ini kerosakan belum berlaku, Dajjal datang lagi, tuan-tuan. Ini awal lagi, tuan-tuan, masya-Allah.